Salam sejahtera kepada doktor. Jadi hari ini saya akan bercakap mengenai nasionalisme di Burma pada abad ke-20. Jadi saya akan mulakan dengan apa itu nasionalisme. Nasionalisme ini merujuk kepada kesedaran kolektif di kalangan rakyat untuk mencapai kemerdekaan dan kuasa autonomi daripada pihak penjajah. Jadi di Burma, nasionalisme ini berlaku disebabkan oleh gerakan sosial pelbagai lapisan masyarakat yang berjuang untuk hak dan identiti mereka. Jadi penjajahan British di Burma bermula pada awal abad ke-19 yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi di Burma. Penduduk Burma telah menghadapi pelbagai eksploitasi dan kehilangan tanah yang akhirnya membawa kepada kebangkitan semangat kebangsaan melawan penjajah British di Burma. Seterusnya saya akan bercakap mengenai pendorong nasionalisme di Burma. Pendorong yang pertama adalah peranan kelas menengah. Kelas menengah di Burma ini memainkan peranan penting dalam membangkitkan kesedaran nasionalisme. Mereka ini terdedah kepada pemikiran moden dan mereka bertanggungjawab menggerakkan idea-idea kemerdekaan melalui pendidikan dan aktiviti sosial. Seterusnya, pendorong yang kedua adalah penglibatan Sami Buddha ataupun dikenali sebagai Pongyi. Sami Buddha atau Pongyi berperanan sebagai pemimpin moral dan penggerak dalam masyarakat di Burma. Mereka ini menyebarkan ajaran yang memperteguhkan semangat nasionalisme dan memupuk kesedaran mengenai pihak penjajah. Dan faktor yang ketiga adalah sumbangan Takin ataupun Siswazah University. Takin ini terdiri daripada Siswazah University yang menjadi pemimpin dalam gerakan nasionalisme. Mereka ini merancang strategi politik dan mengajukan tuntutan kepada pihak berkuasa iaitu British. Dan pendorong yang terakhir adalah peranan golongan petani. Golongan petani ini merupakan asas kekuatan dalam perjuangan nasionalisme di Burma. Mereka ini terlibat dalam protes yang menentang cukai yang tinggi dan juga dasar penjajahan British. Peranan golongan petani ini telah memperkuat gerakan mereka menentang British kerana pada masa itu golongan petani ramai yang ditindas. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.